Kiamat tak sampai lagi, Israfil tak tiup sangkakala lagi, mati pun tak lagi. Malam ni kita dengar, apabila satu orang yang tangan kiri dia terangkat, apa yang akan berlaku dekat dia? Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia pun kata, celakalah diri aku kalaulah tak ada kitab-kitab ni. Kitab tu buku amalan. Walam adri ma hisabiyah. Kalaulah tak ada timbang-timbang ni, timbang habis lagi, bahagian dia habis lah. Tangan apa yang naik? Tangan kiri dia yang naik. Kemana dia ni nak pi? Dia ahli neraka Jahannam. Benda apa nak keluar di mulut dia? Ni dia Allah Ta'ala cerita. Siap-siap. Walam adri ma hisabiyah. Kalaulah tak ada semua-semua ni, aku tak tahu tentang perhitungan ini. Ya laitaha kanatil qadiyah. Kalaulah dulu tidak ada hari kebangkitan. Ma aghna anni maliyah. Dia pandang ke kanan, Allah tunjuk harta dia, bagi nampak. Dia kata sekupang pun tak boleh pakai. Allah tunjuk lepas mati tertinggal 170,000, tak ada guna pun. Mati 170,000 duduk dalam bank. Waktu tu Tuhan akan tunjuk dekat dia. Dia akan kata ma aghna anni maliyah. Sekupang tak boleh pakai. Waktu hidup tak mau sedekah, waktu hidup tak mau dalam tabung, waktu hidup tak mau bagi orang miskin makan. Bila dah mati, angkat tangan kiri baru kata ma aghna anni maliyah. Ini ucapan bakal ahli neraka. Wal'iyadzubillah. Semua ahli neraka akan berucap dengan ucapan ni. Ma aghna anni maliyah. Tak guna sesin pun duit yang aku tinggal dulu. Halaka anni sultaniyah. Tak guna satu jawatan pun yang aku pegang dulu. Dulu jadi menteri besar, dulu pernah jadi menteri, dulu pernah jadi exco, dulu pernah jadi sultan, dulu pernah jadi presiden. Satu jawatan pun tak boleh pakai. Bila dia ni nak sebut, bila mana tangan kiri dia terangkat, ingat orang yang ada jawatan. Sebesar apapun jawatan kamu, takkan membantu kamu untuk masuk ke dalam syurga. Hari ini kamu berjalan dengan kapet kuning, dengan kapet merah, dengan kapet biru. Satu hari nanti bila tangan kiri kamu yang dia angkat, kamu akan sebut halaka anni sultaniyah. Ini ayat Quran, dan Allah cerita apa yang akan berlaku di mahsyar. Khudhuhu faghulluh. Lalu Allah Ta'ala pun berkata, ambil dia beramai-ramai. Kenapa ramai? Sebab nak heret kawan ini malaikat yang ramai. Thummal jahima sallu. Pergi salai dia di dalam neraka jahim. Allah sebut perkataan salai, tuan, bukan duduk tengah padang pasir. Sallu, pergi salai dia di dalam neraka Jahannam. Golek ni, golek ni. Thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasnuku. Kemudian tubuh dia ditukar. Dengar ni, tuan. Tubuh neraka ahli neraka Jahannam, mereka yang akan dimasukkan ke dalam syurga akan ditukar oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi muka-muka yang tampan. Yang ni ahli syurga. Tuan-tuan dengar cerita syurga, tuan-tuan takkan teringin dengan bangkai dunia ini. Tuan-tuan tak teringin. InsyaAllah. Kerapkan mendengar tentang perihal syurga. Tuan-tuan akan tinggalkan bangkai ini kepada orang yang mengejar dan menjinjingnya sahaja. Hak nak gila pangkat, silakan. Hak nak berebut duit dunia, silakan. Kamu nak berebut kemasyhuran, silakan. Ahli syurga diubah oleh Allah. Tinggi mereka menjadi 60 hasta. Lebih kurang 2 hasta semeter. 60 hasta 30 meter. Ahli syurga 60 hasta. Semua ahli syurga. Ahli neraka gigi dia saja setinggi bukit Uhud. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Faham tak ni? Ahli syurga tinggi tubuh, kepala sampai ke kaki 60 hasta, 30 meter. Ahli neraka gigi saja tinggi bukit Uhud. Kami tak tahu, Ustaz, bukit Uhud tinggi mana. Bukit Uhud lebih kurang 1000 meter, 1 kilometer bukit Uhud. Gigi ahli neraka saja tinggi dia 1000 meter, 1 kilometer. Gigi penduduk neraka, wal'iyadzubillah.
Tak faham juga, tak boleh bayang. Tuan-tuan tengok KLCC, tuan tengok KLCC, 2 kali KLCC, yang itulah gigi penduduk neraka Jahannam. Senang. Maksudnya badan dia ustaz, gigi penduduk neraka Jahannam 2 kali KLCC, lebih kurang. Maksudnya badan dia ustaz, badan dia daripada bahu kanan ke bahu kiri. Yang ni hadis nah, bukan saya anggar. Saya tak baca hadis ni. Kalau baca lagi panjang. Bahu kanan sampai bahu kiri penduduk neraka Jahannam, mana-mana neraka sama aja. Kanan sampai ke kiri masiratu 3 ayyam lirakibil musri'. Ni Nabi sebut. Yang tu teks Nabi. Saya sebut tak sah. Tu saya baca hadis dia tu. Bau kanan nak pi ke bau kiri, lebang bau penduduk neraka Jahannam seperti mana 3 hari penunggang kuda yang berjalan, yang menunggang 3 hari. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Adakah kerana neraka lebih luas daripada syurga? Tidak. Bismillah. Adakah kerana neraka lebih luas maka penduduk dia lebih besar daripada syurga? Tidak. Kenapa penduduk neraka tubuhnya sangat besar? Jawapan dia kerana dia macam ni. Kalau tuan-tuan terbakar sebelah tangan dengan terbakar satu badan, hak mana sakit lagi? Terbakar satu badan lagi sakit. Sebab apa? Sebab lebih banyak kulit yang dibakar, lebih banyak kawasan kulit yang merasakan kebakaran. Maka selagi luas kawasan kulit yang merasakan sakit bakar, maka lebih sakitlah dan tersiksa orang itu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan penduduk dalam neraka kesemuanya besar. Bahu kanan nak pi ke bahu kiri, jarak bahu kanan ke bahu kiri penduduk neraka seperti mana seorang penunggang kuda yang laju selama 3 hari. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila penduduk neraka mengangkat tangan kiri dia, Allah Ta'ala arah para malaikat, khudhuhu faghulluh, ambil dia, bawa, thummal jahima salluh, disalai dalam neraka jahim, dibawa dengan rantai besi. Rantai itu 70 hasta, tetapi 70 hasta akhirat, kata para ulama tafsir, 70 hasta tadi perjalanan lebih kurang 1000 km. Ahli neraka ni, kita dengar ni bukan untuk masuk neraka. Kita dengar pada malam ini supaya kesemua orang buat persiapan untuk jauhkan diri daripada dosa, jauhkan diri daripada mengambil harta orang dan hak orang, jauhkan diri daripada menyebut dan membuka aib orang, jauhkan diri daripada mengumpat dan menyebut keburukan orang. Ini semua hak orang. Hati-hati. Lagi orang tu tak maaf, tidak dimaafkan. Allah takkan maafkan sehinggalah Tuhan yang dikutuk itu memaafkan. Hati-hati ya. Dosa dengan orang hati-hati. Dosa dengan Allah, bertaubat sekelip mata dengan taubat nasuha, Allah ampunkan. Tapi kalau dosa dengan orang, lagi orang tu tak ampun, Allah tidak akan ampunkan. Maksudnya nanti di masa kena pergi tanya orang tu, Ustaz, kena pergi minta dengan orang tu. Dengan berapa ramai kita berbohong, dengan berapa ramai kita mengumpat, dengan berapa ramai orang kita tabung fitnah dekat dia, berapa ramai kita buka aib satu-satu orang. Tu semua tu, nampak tak dosa-dosa dengan orang? Hati-hati. Hati-hati. Saya sekali dan kita semua.